Garis tapi aku pun tak faham. Tak apa, aku ajar, jangan risau. Okey, macam ni. Ni barang-barang untuk cari bukti yang ada hantu. Dan kita nak tahu hantu tu hantu apa. Kau boleh tekan journal. Kau tekan journal bawah sekali tu. Kita boleh tak gambar untuk bukti. Kita ada evidence untuk bukti apa dia. Okey. Ambil dulu spirit book. Lepas tu? Book, laser projector. Sabar. Ambil dulu barang-barang. Okey, Pak. Ambil spirit box. Okey. Dah jom. Kita kena masuk rumah ni. Dah ambil barang Okey. Lepas tu kita tanya dia dulu dia kat mana. Dah ambil barang So aku ambil kamera je. Boleh. Kamera? Boleh. Okey. Dia kata, are you far away? Where are you? Behind. Belakang. Are you near? Do you want us to leave? Are you near? Where are you far away? Wait. Apa? Kenapa? Benda tu. Ada bayang-bayang. Mana? Aduh, lagnya aku main ni, sumpah. Weh, lowkanlah grafik. Kita boleh mati je dalam game ni. Lowkan grafik. Boleh? Tapi ni easy mode. So kau tak mati lah. Sekejap, kita boleh mati je dalam game ni. Tak. Boleh. Tapi ni easy mode. So kau tak mati lah. Weh, lowkan grafik kau. Laser. Kita boleh nampak ke hantu tu punya laser projector je. Dah hampir nak rasa kiri ni. Asal kau duduk diam je. Aku tengah berkomunikasi dengan hantu tu. Jangan cap lah. Kita tak boleh nampak guna laser projector. Dia kata behind, kat belakang. So sini ke? Weh, kenapa lag sangat phone kau? Phone kau lagi hebat daripada phone aku. Wow. Bukan. Sekarang ni internet dekat sini tengah slow. Tengah ada problem sikit. Okey. Wih, depan. Mana benda tu? Bilik ni bukan Are you far away? Are you near? Dah 3 bar. Are you in the room with me? Hilang. Are you near? Where are you? Is there a ghost here? Sabar. Kill. Are you near? Okay, bukan. Away. Okay, bukan. Dia benci. Okay. Bukan. Where are you? Far. Jap. Kat sana. Sini. Okay, ada. Weh, kau pergi evidence. Kau bulatkan ghost writing. Sebab ada ghost writing sini. Evidence kat mana? Where are you? Kat luar. Bukan, dekat journal. Kat luar ke? Dekat journal. Dekat evidence. Evidence kat mana? Journal. Tekan journal. Lepas tu dekat kanan. Dekat kanan buku tu. Journal kat bawah. Kat bawah sekali. Bawah. Sini ke dia? Dia sini Lepas tu tekan apa? Lepas tu tekan evidence. Cari evidence. Aku dah tekan. Lepas tu tekan ghost writing. Laser projector tak ada lah. Ghost writing. Tapi spirit box ada. Writing. So dia antara spirit ataupun ghost walker. Thermometer dengan flower pot.
Kau start ke ni ke? Jap. Dah weh dah. Jap. Sabar. Belum. Jangan. Belum. Skinwalker dengan spirit. Skinwalker. Spirit. So flower ni tak payah. Sebab tak ada wither. So kita tengok guna thermometer dulu. Tak ada. Tapi kita tak nampak dia punya nafas. Kat mana dia? Where are you? Lah, kena tutup lampu nak guna spirit box. Betul lah. Ayunya. Attack. Weh, dia nak attack ke? Tak payah buka. Is there a ghost here? I'm behind you. Oh. Thermometer. Nak check demam ke tak? Sini. Hantu. Meh lah sini nak check demam ke tak? Tak ada. Oh. Weh, lari. Siut. Weh, dia attack kau. Weh, mati. Adam, lari. Lari, Dam. Sabar. Dam, sini. Jangan. Sabar. Tekan journal. Bukan. Keluar je. Duduk luar. Okay. Stop. Tekan journal, tekan evidence, tekan spirit. Lepas tu Spirit. Mana spirit? Spirit Spirit dekat mana? evidence. Evidence. Spirit lepas tu? Dah. Lepas tu pergi kat lori ni. Belakang kau. Lepas tu tekan team truck. Finish job. Tekan. Dah biar kerja kita. Aku mati. Aku ingatkan dekat easy dia tak serang. Nasib baik kau tak mati. Skinwalker. Benci lah aku dengan Skinwalker. Ready. Ready up. Macam tu lah game dia. Kau dah faham belum? Okay, ni kita dekat rumah lain pula. Faham dan kurang faham. Tak apa. Aku pun mula-mula macam tu. Faham. Tak apa, lama-lama faham. Okay, spirit book aku dah ambil. Spirit box aku ambil. Lepas tu aku ambil laser projector. Aku ambil flashlight, tak payah. Thermometer aku ambil. Okay. Laser projector buka. Okay, kita tanya dia dulu. Spirit book nak tak mana? Is there a ghost here? Ayunya. Sabar. Tunggu. Why are you here? Bukan sini. Are you far away? Tutup lampu. Oh. Kau buka kenapa? Where are you? Ayunya. Kau kat mana, Nate? Oh, di sini. Termometer meh. Tengok demam ke tak? Adakah anda demam? Tengok dulu guna laser projector ada tak? Weh, kat aku 5 dah duk termometer. Weh, hilang. 5? Kalau bawah 0 Celsius kau cakap dengan aku. Masalahnya tak sekarang. ada. Tadi macam aku ada nampak nafas hantu tu. Kat mana dia? Weh. Sekejap, ni Al-Quran ke apa tu? Bukan. Bukan. Kau ni buat panik je dengan ni.
Uish. Kau nak buat ush apa? Hantu pun tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi setan kat mana. Kita memang tak nampak lah dia. Guna ni. Tempat favourite dia mana tempat favourite dia? Mana tempat favourite dia? Oh, ini tempat. Oh. Sekarang dah. Oh, ni. Okay. Oh, ni. Wait, tak gambar dia. Tak gambar. Apa tadi ni? Apa? Kejap. Engkau ni. Sabar, evidence ada laser projector. Okay. Lepas tu dia suka jatuhkan barang. Sekejap. Hey, anda di mana? Itu video kamera. Dah tu je nak tengah gambar dia. Guna foto kamera Macam lah. Foto kamera. Yalah ni. Foto kamera yang mana? Kan. Tak ada foto kamera. Tak apalah. Sampai beku Video please. kamera Sampai beku. Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai Celsius. Kau jatuh cawan? Buat apa? So, tak, aku tak jatuhkan. So, freezing temperature tak ada. Is the ghost here? Are you in the room with me? Sabar. Show yourself. So, dia tak respon dengan spirit box. Weh, kau ada barang tak? Drop je barang-barang kau. Sini. Sini, mana tu? Sini. Okay, drop. Okay. EMF reader. Kat mana? Favorite tempat dia dapur. Ke bilik lah. Oh ni. Tak ada EMF reader, tak ada. So ghost writing tak ada. Dia tak buat ghost writing. Oh ya, reader. Tengok reader. Tak tengok lagi reader. Drop ni. Copot ambil. Okay, drop. Kat mana dia? Mana EMF reader Oh, kat sana. Ya, aku rasa dalam store lah. Dalam store ke? Tu je botol main-main. Bunga wither. The wisp. Keluar. Okay, sini dulu. Stop. Oi, stop. Kau tekan journal. Lepas tu? Kau tekan evidence. Evidence. Mana evidence tak ada? Yang macam tadi lah. Evidence. Lepas tu? Lepas tu tengok hantu. Kan ada nama-nama hantu tu kan kat situ. Kau pergi tengok bawah sekali. Kau tekan the wisp. Tekan belum? Dah. Dia macam jadi highlighter warna kuning dah Ya. Okey dah. Jom balik. Dah balik. Ini tu lobby. Betul atau tidak? Tengok betul. Apa betul? So favourite tempat dia dapur Dia perempuan, dia umur 28, muda you know. So kita akan pilih Kong Street pula. We ready? Menang ke? Menang. Kau tengoklah kan ada sukses. Ada tulis sukses tu. Tekan ready.
Lepas ni boleh ajak Aziz je. Ajak si Shadow Nice tu. Boleh main dengan Shadow Nice, boleh main dengan Ara. Jangan sebut. Diam. Sebut Ara je. Araj. Ara, jangan sebut. Jangan sebut tu, jangan sebut. Kenapa Ara je? Sebab dia Allah. suruh secret-secret je. Dia tak nak orang tahu. Okay, so ni dah ada termometer. Okay, betul. Okay. Kau ambil black light ke? Geram mat, gelap gila. Tu aku cakap. Tak sini dulu. Alamak, spirit box. Kau ambil ke spirit box? Mana ada? Takkan tak ada spirit box. Yelah, tak apa. Bertabah je lah. Untung kau ambil spirit box tu. Kau ni menipu kan. Sini bagi aku. Belajar. Sekejap. Okay. Kan okay. Kau ambil ni video kamera ni. Okay. Tanya dulu. Is there a ghost here? Are you near? Where are you? Okay, bukan. Are you in the room with me? When did you cross over? Dia tak jawab kan? Oh, ni basement. Lampu. Gelap siap, tak nampak apa-apa. Tolong. Wah, aku dah buka flashlight tu. Okay, nasib baik. Weh, flashlight kat luar. Tu black light. Oh, black light. Salah. Black light tau. Kau pergi ambil flashlight. Sini lah black light. Sabar. Aku rasa kena ada. Okay, tengok dulu. Kat mana ruang favourite dia? Dapur ke? Macam sejuk semacam 16 Celsius ni. Ya, asal ada darah tu. Mana? Tu bukan. Tu minyak. Tak ada lah. Dia tak jawab, malas aku. Dia tak jawab. So, spirit box tak ada. So, jom. Pergi tempat lain pula. Kalau ada nafas dia. Kau kalau tengok macam ada asap-asap, kau cakap dengan aku. Flashlight tak payah. Aku dah ada op ni. Ada asap-asap. Mana? Sikit lah. Mana? Dalam ni. Ada asap-asap sikit. Oh, ya ke? Ni. Ya. Betul. Ya, betul. Pandai kau. So, ada freezing temperature. Laser projector. Tak boleh nampak dekat laser projector. So, bukan. So, spirit box. Okay. Tengok. Dia conteng tak? Conteng buku tu, bang. Abang, conteng buku tu. Abang atau kakak tolong conteng buku ni. Kau ada barang lain tak? Oh, sekejap. EMF reader lupa ambil. Kau ambil ke EMF reader? Kau ada barang tak? Sini sekejap barang-barang kau. Ni. Dah tak payah. Satu je. Gelap weh masa depan aku. Terang. Sekejap. Mana? Oh, ni. Tapi tak boleh pakai EMF reader. So, bukan. Weh, nak black light. Sini black light. Weh, aku tak pakai tu black light. Oh, okay. Aku ambil. Ni spirit box ni. Tak payah. Dia bukan jawab pun. Jangan lari sangat. Kau ada stamina. Weh, black light mana? Ni aku dah ambil. Dah, jom. Kedengaran hujan di luar.
Sini dalam ni. Cepat oi. Dia dalam ni. So okay, drop dulu ni. Sini jap. Nak. Oh damn. Damn. Ada Villain sorry. Dwe, hantu tu dia sentuh muka kau Duk diam je, duk diam. Dia sentuh muka kau. Dia sentuh muka kau. Dia tengok muka kau tembam, dia sentuh. Flower ni wither tak? Mana kau? Oh, flower ni wither. Antara D-book dengan Vex. Lepas tu ada handprint. D-book. Mana kau? Setan mana? Weh, lari. Keluar. Weh, jangan tinggalkan aku. Okay. Jangan tinggalkan aku, weh. Okay, ni. Pilih D-book. Tekan journal, tekan evidence, pilih D-book. Nama hantu tu dekat atas, dekat barisan nombor 2. Dibuk. Okey dah. Okay dah, jom. Okay, senang kan game ni? Senang kan? Kau faham kan? Boleh lah. Dia macam, sebenarnya dia macam, kalau kau tak tahu apa-apa pun memang susah. The best tu game ni. Sejak aku faham game ni kan. Si Ara je aku jadi best tu. Dan construct dah. Okay, bodega. Kita ambil bodega sebab dia small. Kita habiskan dulu semua map ni. Oi, ready. Hujan lah kat luar. Okay. Hujan lagi masih buruk. Malam masih muda. Okay, aku ambil EMF reader, masih spirit box dan spirit book. No. EMF reader kau ambil. Laser projector aku ambil. Okay, buka. Oh, ni supermarket ni, bodega ni. Okay, hello. Where are you? Are you far away? How long ago did you die? Are you near? Are you far away? Do you want us to leave? What do you want? Dia tak jawab, memang kau ngajar. Sabar. So dekat store ni letak dia dulu. tadi memang tak jawab tu. Are you need dia? Tak, sebab kadang-kadang hantu akan jawab. Kau nak apa? Bila kau meninggal? Tak ada. Tadi tak jawab. Yang tu betul. Dalam Weh, perempuan weh. apa? Apa weh? Empat. Termometer dia tunjuk 4. Sini termometer kau sini. Ni dia tunjuk 4. Sini temu. Oh, 4 je. 4 tak payah. 4 je. Kena pula. 4 tak ada masalah. Dia kalau kena kosong dulu baru bermasalah. Kosong ke bawah ataupun negatif. Ni dah putih dah. Kat mana tadi 4? Kat mana tadi? Sini Cuba tengok balik. Mana 4 tadi? Kat tangga. Sini Cuba naik atas. Tangga. Kalau naik atas jadi apa? Sekarang tu. So memang confirm hantu ni kat sini lah. Okay, kejap. Aku letak sini dulu. Tanya dia. Are you in the room with me? Dah satu balik tu. Apa dia satu Awek dalam ni 2. Dalam ni 2. 3. 3. Okay, sini. Aku rasa dia memang kat... Dia kat kawasan sini ni. Spirit book. Sekejap. Turunkan spirit book. Okay. Tunggu dia conteng-conteng dulu buku ni. Dia kat bilik mana? Dia tak conteng lagi buku ni. Aku ambil lah. Tapi tadi ada. Cuba kat bilik ni. Tapi tadi ada. Sabar, aku nak pergi ambil ni dulu. Sekarang kosong. Aku nak pergi ambil barang. Sekarang kosong. Kosong? Mana? Weh, kan? Sini bagi aku termometer. Sini bagi aku termometer tu. Ini EMF reader. Kau ambil lah.
Ingatkan kau pakai termometer, ini bukan termometer pandai. Dia tu. Geram lah aku. Ini EMF reader untuk tengok hantu tu dekat ke jauh. Kalau 1 maksudnya jauh, kalau 5 maksudnya dekat. Kau ni. Sekarang kau kat mana? Kat atas ke? Ke atas. Mana tu? Gelap gila. Tak Di nampak. sini tidak ada. Sekejap, Di aku datang ke atas. Di sini tidak ada. Buku tu dah dicounting ke belum? Belum. Kau ambil buku tu jap. Ambil buku ni. Kau ambil lah laser projector. Penuh tu. Bagi aku termometer sini. Penuh. Termometer. Bagi aku termometer. Spray box ni drop tak guna mana. Sini bagi aku termometer. Termometer. Laser projector. Okay. Termometer. Nak tengok, nak check dia demam ke tidak ni. Tak demam nak hantu ni. Tak ada lah. Aku cakap atas kot. Dalam ni tak ada. Dalam ni tak ada. Dalam ni. Dalam ni tak ada. Semua suhu macam sama je. Oh, negatif. Tak boleh nampak guna laser projector ke? Tak boleh. Kat sini, okay, mana spirit box tu? EMF reader tak ada. Laser projector tak ada. Freezing temperature ada. Sini weh. Nak barang-barang kau. Kau ada barang apa tu tengok? Sini, barang-barang kau sini. Mana barang? Aku dah drop spirit. Spirit. Okay, spirit book kau dah drop. Okay, kita cuba lagi sekali lah untuk spirit ni. Why are you here? Are you in the room with me? Okay, dia memang tak jawab. Okay, kau counting lah buku tu. Tak nak counting. So, dia spirit book dia tak nak jawab. And ghost writing pun dia tak nak. Weh, bagi aku flashlight. Tak payah weh. Ni. Kau stay sini. Kau nak ikut aku musuh hati kau Gelap gila. Kan. Dia main gelap So aku nak ambil black light. Flower pot. Weh. Jangan di atas. Kenapa? Kau mati ke? Weh, dia dah munculkan diri. Tak, aku tak mati tapi dia munculkan diri. Aku nampak munculkan diri je. Tak ada masalah pun. Tak, bukan. Masa aku di jalan tu bergerak. Bukannya macam bayang-bayang macam tu. Dia keluar betul-betul nampak jelas. Okay. Jangan naik atas. Sekejap. Ada handprint tak? Kau naik juga. Handprint. Tak jumpa dia. Handprint ada. Alamak, video. Okay. Drop dulu ni. Weh, nak flashlight sini kah? Flashlight kah? Mana kau? Okay, tengok dulu. Adam. Dia sentuh buntut kau. Dia sentuh sini tengok jap. Aduh, laser projector aku mana? Oh tak, dia sentuh peha kau. Peha depan. Sekejap. Flower pot ni kenapa? Tak ada jadi apa-apa ke? So
So flower pot ni untuk tengok mana ni flower. Betul, kalau dia sentuh bunga tu akan layu. Ataupun pasu-pasu tu dia macam nak boleh metal rusting, painting distorted on the walls. Okay. So bukan flower je, tapi dia tinggal kat sini je. Tengok metal rusting tak? Weh, aku ni tak apa lah. Tak nampak Tengok metal rusting. Aku reconnect tadi. Mana ada metal rusting, coy? Ni macam metal rusting ya. Okay, metal rusting ada. Wida. Di-book. Weh, aku tak. Adam, pilih di-book, Dam. Dam, turun bawah. Di-book. Tekan journal, tekan evidence, highlight guna warna kuning, di-book. Dah, okay. Betul, confirm. Okay. Tengok betul ke tak? Betul. Pandai lah aku. Okay. Nak main lagi tak? Sekejap, boleh beli apa tu? Boleh beli apa? Tengok equipment. Kau boleh beli barang. Sebab contoh kan, semua ni barang ni cuma ada satu. Tapi kau pun nak pegang juga benda tu. So kau boleh beli untuk diri kau sendiri. Lepas tu, kalau kau tak nak beli, kau boleh beli item skin. Ada item skin. Suara aku tenggelam pula. Tapi tu nak buat apa? Hujan. Spirit box. Okay, dah, jom main. Jom weh. Okay. Kali ini begitulah video untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay, bye bye. Tengok ada orang bye bye. Bye bye.